banyaknya cincin yang berkarat kat rumah. So yang mana korang ada cincin karat kat rumah, guna tips ni. Silang. Okey? Jom tengok macam mana saya buat. Ambil aluminium foil yang bersinar tu, kau letak kat dalam mangkuk. Lepas tu kau ambil je kau cincin yang berkarat tadi, letak kat dalam ni. And then letak baking soda. Baking soda dalam ni. Okey. Lepas tu, banyak ya. Ambil air panas. Kita letak air panas Bismillah. Kita tuang air panas yang menggelegak. Ya Allah, korang. Nampak tak tu? Keluar. Karat-karat, bukan karat saja. Kotoran dekat cincin-cincin celah-celah tu pun dia keluar Nanti kita berus sekejap lagi. Okey korang, lepas korang rendam beberapa minit tu, korang tengok tak habuk-habuk dia tu. Ya Allah, nampak tak? Yang karat tadi dah hilang. Korang sapu-sapulah pakai berus sikit kan. Berus gigi ke. Lagi elok tengok dah. Dah mengelik balik batu tadi. Kan? So ini yang cincin pertama. Ini cincin yang kedua. Hilang juga Wak. Hilang juga karat dia. Okey. Okey. Ini pun 3. Ini keempat. Okey. Nampak tak perbezaan tadi? Okey. Nak tips lagi? Follow Cik Mat.